Assalamualaikum. Welcome back to channel Bakri69. 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 Okey, dalam video kali ini saya nak ceritakan pasal saya dah naikkan bumbung lah untuk projek seterusnya, iaitu untuk membelak ayam lah. Ini reban ayam reban ayam. Okey, come. Mai saya tunjukkan. Okey. Okey, bumbung ni sebenarnya saya buang daripada rumah saya lah, awning ya. So supaya tidak buang terus, jual besi buruk aja. So kita buat apa obat ayam ni lah obat ayam. Okey. Mai sini. Mai sini. Okey. Saya cerita ni sebab apa tahu? Nanti hampa tanya pula daripada mana pula mai ada obat ayam. So saya cerita daripada tak ada lagi ya. Okey, mai. Mai sini. Okey. Kok nu. Okey. Sana. Ni jalan dia dululah. Jalan asal dia lah. Jalan asal. Okey, ni jalan masuk. Okey, so kita buka pintu dekat sini lah. Entrance dekat sini. So masuk lah. Ni plan saya lah kan. Okey, ni bumbung ni akan disambung lagi ya sampai sana lah. Okey. Tepi saya akan buat pagar dan jaring lah. Okey. Dalam ni nanti ada sistem ayak, sistem makanan ayam semualah. Okey, ayak ni pula dia kita semula daripada air hujan lah. Saya plan lah, itu saya punya plan. Okey. Kos saya peruntukkan 20,000 lah, lebih kurang 20,000 ringgit untuk projek-projek di belakang rumah saya ni lah. Selepas saya pencen lah. Serupa cerita lah. Video yang sebelum ni saya belum pencen. So saya cuti masa tu noh. So lari saya pencen penuh lah. Start bulan 8 lah tu, 1 bulan 8. Saya dah pencen lah, full pencen lah. So saya dah banyak masalah lepas ni untuk buat projek-projek di belakang rumah. So follow terus taman belakang rumah Bakri 69, jangan lupa lah 69. Okey, ni saya akan buat naikkan tepi ni, sistem ayak dia noh. Share dengan satu lagi projek di sana, jangan lupa noh. Okey, share dengan projek sana, wetland saya tu, wetland. Okey, so nanti ada jalan. Ni saya punya plan, saya cerita dululah noh. Saya cerita dulu noh, nanti hampa tengok perkembangan dia, jangan lupa follow terus. Okey. Dia main kat belakang ni. Sini saya punya wetland lah. Wetland ni nak tanam pokok-pokok yang lembap lah, tanah lembap lah. Dan jalan dia tu saya dah fikir lagi nak buat kat sini ke ataupun kat sini lah. Okey, kat sini dia ada jalan sikit, belakang tu pokok ciku. So kalau sini pun cantik juga, jalan sini, main kat sini lah noh. Okey. Ni saya tengah duk tambun tanah, sebab tanah ni dia rendah. Parah dia daripada tanah ni, daripada hujung sana ke sini makin rendah. So kalau tak tinggikan dia nanti air hujan melimpah banjir pula kan. Okey, so saya tinggikan lah. So saya nak tinggikan lagi sikit, satu batal lagi. InsyaAllah hampa follow terus. Mungkin dalam sebulan 2 lagi. Siap lah nah. So ada ayam nanti dah. Saya tunjukkan saya belah ayam apa semua. So insyaAllah projek akan diteruskan dengan lebih progresif. Saya janji lah. Okey, nanti saya update lah dari masa ke semasa. Teruskan follow saya dalam YouTube channel Bakri69. Jangan lupa follow. Kalau berfaedah pada orang lain, share. Okey, kalau ada apa-apa nak komen. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, sehingga berjumpa lagi.